Okey penonton, kita terus nak buka peluang kepada anda untuk melaksanakan ibadah kurban dan hari ini kita bersama dengan Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Kita bersama ikonnya Abang Amin kita ataupun Muhammad Hazamin Intim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khabar? Alhamdulillah sihat. Kita tak nak tanya isu yang berlaku semalam. Okey, kita fokus sebab kita ada tanggungjawab. Kita nak war-warkan tentang RM25 sedekah Jumaat daging kurban. Apa yang Abang Amin boleh kongsikan kepada penonton tentang kempen Kurban for Ummah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khabar semua penonton. Selamat salam Jumaat ya, Jumaat Mubarakah. Amin. Jadi sempena hari Jumaat ni saya nak ajak semua penonton-penonton yang sedang menonton ya untuk kita mengasingkan sedikit daripada harta yang Allah berikan pada kita, rezeki yang Allah berikan pada kita untuk kita bantu saudara-saudara kita yang di luar sana yang dalam kesusahan, antaranya di Syria, Yaman, Palestin, di Afrika ya. Dan serendah RM25 saja kita boleh buat sedekah adha. Hari ini pun kita boleh buat terus dan sebenarnya kita nak galakkan juga anda semua untuk menyertai ibadah korban. Kalau boleh setiap tahun jangan ada tinggal, kita buat sekurang-kurangnya satu bahagian ya. Kalau boleh kita jadikan amalan kita, usahakan simpan duit kita untuk buat korban. Jadi kita boleh buat korban untuk bantu saudara-saudara di 4 negara ni kalau melalui Peduli Insan. Di Syria lah terutamanya, kemudian di Yaman pun ada, di Palestin dan yang terbaru kini di Afrika. Jadi sebenarnya dengan bantuan anda semua, dengan sumbangan kita lah mereka dapat merasai daging makanan yang enak ini, yang mana mungkin mereka tak akan dapat rasa makanan yang lazat ni melainkan hanya dengan sumbangan kita saja. Macam saya kata tadi, kalau kita tak mampu untuk sertai korban ataupun kata ustaz saya dah masuk korban dekat rumah saya, kat masjid saya, surau saya, tak ada masalah. Kita ada sedekah adha yang serendah RM25 sahaja. Kalau kita tengok sekarang ni ada gambar kambing, lembu. Saya sendiri dah pergi tengok ladang ternakan Peduli Insan sendiri yang berada di Syria, di dalam Syria, di Halab ataupun di Aleppo. Mereka sendiri ada ladang di sana dan prosesnya semuanya dilaksanakan lengkap sekali. Ekosistem dia tu cantik lah orang katakan. Komplit, alhamdulillah. Bila tadi disebut ada beberapa negara, Yaman, Syria dan terbaru Afrika, yang di Palestin tu bagaimana pelaksanaan? Okey, ramai yang tanya. Saya pun baru-baru ni ada orang mesej saya, ustaz, saya nak sangat korban di Palestin kan. Saya kata kat dia orang awal-awal, Palestin terutamanya di Gaza lah, mereka tumpukan di Gaza. Di Gaza sekarang ni memang tak boleh masuk dan sekarang ni masih lagi peperangan berlaku. Kita baca berita hari-hari mereka masih lagi diserang dan sebagainya. Bahkan saya dimaklumkan binatang ternak pun hampir tidak ada, maknanya habis, mati, dibunuh dan sebagainya. Kalau ada pun sangat mahal. Tapi alhamdulillah Peduli Insan bersama dengan rakan kerjasama mereka yang berada di beberapa negara, kita akan buat satu inisiatif untuk buat korban bukan di dalam Gaza, di luar Gaza, di negara-negara yang tak berperang, tetapi kita akan tinkan dia dan kita akan hantar di tempat-tempat terutamanya di Gaza inilah khususnya. Dan saya rasa ini adalah satu inisiatif yang paling terbaik setakat ini yang ada, sebab makanan ataupun daging yang ditinkan tadi dia akan bertahan selama 2 tahun. 2 tahun. Jadi mungkin anda buat korban tahun ni, mungkin tin tu akan bila dibuka saja sempadan Rafah untuk masukkan bantuan, insya-Allah kemungkinan tin tu akan masuk. Dan dia tak rosak. Kalau kita hantar daging dia akan rosaklah. Dia akan ada tempoh masa yang panjang. Jadi sembelihan mungkin diadakan di luar, sama ada di India ataupun di Mesir. Jadi kita lihat di mana yang sesuai, ditinkan dan daging korban itu akan dihantar ke Gaza, Palestin. Dan kalau anda tak boleh masuk korban pun macam saya kata tadi, boleh juga masuk sedekah adha. Daging sedekah adha pun akan ditinkan juga untuk dihantar ke Palestin. Cuma kelebihan yang saya nak bagi tahu, kalau mungkin ada yang ragu-ragu, takut ustaz betul ke dia orang buat ke, sembelih ke kan. Jadi insya-Allah Peduli Insan dia akan menyediakan
dia akan cuba untuk menyediakan video ataupun gambar ataupun apa-apa bukti menunjukkan pelaksanaan ibadah dilakukan. Kita ada QR code di depan, anda boleh scan untuk sertai. Kita ada sama ada di Syria, di Palestin ataupun di Yaman dan terbaru di Afrika. Di Afrika ni agak murah, serendah RM400. Alright. Sebahagian. Kalau di di Syria kita ada kambing 999 ataupun lembu 1350 lebih. Dan kita ada beberapa lagi inisiatif yang ada seperti yang dipaparkan di KCTV sekarang lah. Jadi jangan lepaskan peluang Jumaat Jumaat yang hari yang penuh barakah ni untuk kita masuk ataupun kita sertai untuk bantu saudara-saudara kita yang berada di luar sana yang dalam keadaan yang sangat-sangat mendesak. Di Afrika di mana? Di Afrika ada beberapa negara di Afrika di sana. Ada beberapa senarai nama lah. Mungkin boleh tengok di dalam website peduliinsan.org di mana di situ ada dinyatakan details ni lah. Apa cara dia kalau penonton kita pagi ni dia mungkin dah menyertai korban sebelum ni tapi mereka tak mampu sangatlah tapi dia nak menyokong juga kempen Korban for Ummah ni. Betul, seperti yang saya katakan kita ada inisiatif yang kita panggilkan sedekah Adha. Adha itulah. Kalau anda ada phone sekarang ni anda boleh scan QR code yang ada kat depan tu untuk menyumbang ataupun untuk menyertai dan ada juga CMB Bank kita punya account number di situ ataupun boleh hubungi nombor telefon yang tertera. Tapi sedekah Adha ni serendah RM25. Anda boleh menyumbang kalau katakan anda dah menyertai mana-mana korban di tempat lain lah. Cuma macam saya katakan tadi, kalau belum ada sertai, saya nak anjurkan anda semua sertailah mana-mana ibadah korban di mana-mana yang ada dengan Peduli Insan ke, dengan masjid surau di rumah kita ke, di mana-mana saja, asalkan kita jangan ketinggalan untuk menyertai ibadah korban. Ini terpapar di KCTV anda ni proses-proses yang dilaksanakan lah. Betul. Sebab kita nak meyakinkan penonton prosesnya berlaku memang macam mana kita nak yakinkan penonton bahawa ialah mereka dah bayar, tapi nak lihat sendirilah apa prosesnya. Jadi kalau di Syria macam saya katakan Peduli Insan memang ada ladang sendiri dan memang ada ternakan sendiri, jadi kos tu dapat dikurangkan, harga dapat direndahkan sebabnya ternakan tu dibela sendiri ataupun dipelihara sendiri oleh staf ataupun pekerja-pekerja Peduli Insan di sanalah. Jadi saya pun sendiri dah melihat ladang tersebut, ternakan tersebut. Jadi di sana prosesnya dilakukan A to Z, daripada sembelihan, daripada lapahnya sampailah di-pack daging, diagihkan daging, semua dilaksanakan oleh petugas-petugas Peduli Insan sendiri. Dan saya melihat sendiri apa yang telah dilakukan. Dan begitu juga di tempat-tempat yang lain, cuma macam di Palestin macam saya katakan, mereka tak lakukan di Gaza, dia akan dibuat di luar Gaza dan dia akan dihantarkan dalam bentuk makanan yang ditinkan. InsyaAllah. Akhir sekali kepada penonton, macam mana nak daftarkan, hebahkan sekali lagi kempen. Baik, sekali lagi alhamdulillah rezeki kita orang Malaysia ni murah. Semalam kami jual tiket konsert pun macam goreng pisang laju. Itulah dia. Tiket konsert pun 200 lebih, 250 kan. Jadi apa salahnya kalau kita sertai korban ini serendah RM25 saja. Itu kalau kita tak boleh nak join korban, kita nak sedekah Adha, RM25 kita dapat tengok seperti itu, daging sama ada daging segar ataupun juadah panas. Kita masak panas. Di sana saya pergi juga di dapur Peduli Insan. Tengok masakan dia, kita makan pun tip top. Masakan dia bukan ala kadar sahaja, tapi masakan yang istimewa untuk mereka yang berada di kem-kem perkemahan, pelarian dan sebagainya di sana, insya-Allah. Jom kita sama-sama jangan lepaskan peluang ini, sertai sekarang, jangan bertangguh. Mudah-mudahan sedekah anda, mudah-mudahan korban anda diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin amin, insya-Allah. Itu dia, serendah RM25 sedekah korban pun tak apa, insya-Allah, kalau terasa tak mampu untuk melaksanakan korban. Terima kasih banyak Abang Amin. Sama-sama. Pengurusian Muhammad Hazamin, ikon kemanusiaan pertubuhan Peduli Insan Malaysia, melengkap anggota kumpulan intim. Okey, penonton suka intim kan? Terima kasih. Terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama. Terus kita jumpa lagi. Baik para penonton, kita nak berehat sekejap. Kembali selepas ini. Saya nak sambung borak dengan Abang Amin.